kumpulan kami akan menghasilkan jus oren. Wow. Bahan-bahan yang kita ada ialah jus oren segar yang dikisar, nata de coco dan ais. Rasanya pasti sedap. Assalamualaikum. Kumpulan kami menghasilkan air buah serikandi. Bahan-bahan yang digunakan ialah tembikai yang segar, laici tin, nata de coco dan biji selasih. Tanya macam apa? Yeay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami menghasilkan jus tembikai bidadari. Wow. Bahan-bahannya ialah tembikai yang sudah di-blend, sedikit madu dan 1 cawan ais cube. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghasilkan jus buah-buahan yang dinamakan sebagai pahlawan sejati. Jus buah-buahan pahlawan sejati ni mengandungi oren segar, buah naga, buah laici dan juga rambutan. Buah-buahan ini digabungkan maka terjadilah jus pahlawan sejati. Sedap diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami menyediakan jus apel Piala Dunia. Bahan-bahan yang diperlukan, buah apel segar, buah oren untuk perhiasan dan juga ais. Bahan ini digabungkan menjadi jus apel Piala Dunia. Assalamualaikum. Kumpulan kami menghasilkan jus 4 sekawan. Bahan-bahan yang terdiri daripada jus ini ialah air, lemon dan gula. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan jus M. Wow. Campuran daripada tembikai, rambutan dan limau. Dan bercampur terhasillah jus M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami telah menghasilkan jus tembikai laici. Wow. Bahan yang kami telah menggunakan ialah susu pekat, susu cair, buah tembikai, buah laici dan ais. Mari cuba. Assalamualaikum. Hari ini kami menghasilkan jus tembikai cinta sejati. Wow. Bahan-bahan yang kami guna adalah tembikai, ais yang dikisar. Marilah cuba jus tembikai kami. Bye.